Hana lapar. Nah, ambillah kuih Abang Omar. Yeay! Sayang Abang Omar. Ha, jom kita doa. Doa? Dah boleh makan ke? Belum. Kita nak doa sebelum berbuka. Berdoa sebelum berbuka ni bagus. Allah tak tolak doa orang yang berpuasa. Wah! Ya Allah, Omar nak baju raya jerung. Hana nak raya dengan Bingo, Didi, Nana, Jojo. Terima kasih ya Allah. Hana sayang Allah. Ha, dah masuk waktu berbuka. Ha? Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kerana-Mu kami puasa, padamu kami beriman. Dengan rezeki-Mu kami berbuka. Dengan rahmat-Mu Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Jom kita solat maghrib. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Sedapnya bau. Omar Hana duduk sini dulu ya. Okey. Alhamdulillah. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kerana-Mu kami puasa, padamu kami beriman. Dengan rezeki-Mu kami berbuka. Dengan rahmat-Mu Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Ramadan tiba, umat bergembira, cari pahala, menghapus dosa. Dua anugerah paling bermakna. Nikmat dunia saat berbuka, di akhirat bertemu Tuhan yang esa. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Mari beli jus buah. Wah, nampak sedap. Ya, Encik. Nak apa? Ha, bagi saya jus tembikai satu. Boleh. Kejap ya. Nah, Ini bukan jus tembikai. Ini sos pedas. Jom jual. Ha,
kita jual jus buah nak? Nak! Jom jual jus buah. Mari. Siapa cepat dia dapat. Boleh Mari. viral. Okey semua, pandang Mama. Sebut jus viral. Jus viral. #JusViral. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Musa, marilah beli jus viral. Nampak menarik. Ustaz nak satu? Boleh. Masukkan air sikit. Penuhkan dengan jus. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Hehehe. Siapa cepat, dia dapat. Alah. Ustaz Musa, tunggu dulu. Omar, Hana, itu bukan duit kita. Kita kena pulangkan. Bila amanah, barulah rezeki kita diberkati Allah. Bismillah. Ya Allah. Sedapnya. Kena viralkan ni. Mari. Siapa cepat dia dapat. Mari. Siapa cepat dia dapat. Mama, Mari. tabung ni dah penuh. Tolong simpan dalam beg putih tu. Okey, Papa. Alamak, jus dah nak habis. Macam mana ni Abang Omar? Masukkan air sikit. Penuhkan dengan jus. Siap. Abang Omar tahu. Masukkan jus sikit. Penuhkan dengan ais. Siap. Lebih banyak kita jual. Lebih banyak dapat duit. Yeay! Mari beli jus buah. Wah, ramainya orang. Hai Omar, Hana. Buat apa ni? Ravin, kami jual jus viral. Sedap. Marilah beli. Nak satu? Boleh. Nah, Dah habis? kalau nak lagi, belilah lagi. Mari. Siapa cepat dia dapat. Ha? Mari. Sikitnya. Mari beli jus buah. Mari. Kenapa ni? Ada masalah ke? Jus ni ais je lebih. Maaf, kami ganti baru ya. Maaf ya. Jemput minum. Oma, Hana, apa jadi tadi? Kami kurangkan jus, lebihkan ais. Barulah dapat banyak duit. Omar, Hana. Amanahlah, sentiasa bila berniaga. Amanahlah, berilah secukupnya. Nak dapat banyak duit tu tak salah. Tapi, kita kenalah amanah. Bayangkan kalau kita beri dapat sedikit atau rasanya tak sedap. Bayangkan minuman yang sedap kita jual, mesti semua suka, kita pun gembira. Kalau macam tu, Oma akan sentiasa amanah. Hana pun. Barulah rezeki kita diberkati Allah. Mana tabung? Tabung hilang. Tadi dekat sini. Ini... Omar, Hana. Ravi nak pulangkan beg ni. Maaf, Ravin tersalah ambil tadi. Yeay! Terima kasih, Ravin. Bagusnya, Ravin. Amanah. Maaf, Ravin. Kami tak amanah. Bagi jus sikit je tadi. Tak apa.
Nah, kami ganti jus baru. Wah, terima kasih. Bila amanah, barulah rezeki kita diberkati Allah. Alhamdulillah. Atuk. Ni anak kita telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah buat apa tu? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Tengah bagi makan ayam. Apa cerita? Nak bagi tahu. Papa. Nak cakap. Hana pun. Jap. Atuk. Kami nak balik kampung ni. Tunggu tau. Ya ke? Alhamdulillah, Atuk rindu dah ni. Tapi tengah kemas-kemas lagi. Cepat sikit. Boleh berbuka sama-sama. Nanti nenek masakkan yang sedap-sedap. Yeay, bestnya. Papa, tolong angkatkan beg ni. Okey ayah. Jumpa jap lagi. Assalamualaikum. Bye, Atuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yahoo! Neknya, hari ni masak sedap-sedap ya. Cucu kita balik. Woohoo! Bagus juga tu. Kita pun dah lama tak makan ramai-ramai. Kan? Nanti saya ajar siapa datang. Meriah sikit. Yeay! Siapa tu? Saya ni. Musin. Oh, kamu rupanya Musin. Apa kamu buat kat situ? Tadi saya... seronok tengok Tok Lee berjoget tadi. Mana nak datang hari ni? Padalah Tok gembira semacam. Kami nak buat majlis berbuka nanti. Datanglah sekali. Betul ke ni Tok Lee? Betul. Ni nak sedekah ni. Ajaklah sesiapa datang sekali. Biar meriah sikit. InsyaAllah Tok Lee. Amanah ni saya pegang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni nak bagi tahu. Malam ni Tok Lee ada buat majlis berbuka. Jemputlah datang. Oh, terima kasih. InsyaAllah saya datang. Betul? Alhamdulillah. Tok Lee? Saya datang. InsyaAllah. Nak bagi tahu semua macam ni. Aha. Dijemput semua datang ke majlis berbuka di rumah Tok Lee. Set. Semua tak baca lagi? Percubaan 1, 2, 3. Perhatian semua. Malam ni ada majlis berbuka. Tak payah masak. Di rumah Atuk Lee. Dijemput semua hadir ke rumah. Atuknya. Ni Awak tengok apa yang Musin mesej dalam grup kampung kita? Ya Allah, apa Musin buat ni? Aduh. Nampak gaya satu kampung datang. Ramainya. Nak batalkan ke? Kita tengok dulu macam mana. Yeay, jumpa Atuk Nenek. Seronoklah tahun ni dapat balik awal. Mestilah. Tahun ni Papa dapat cuti awal. Alhamdulillah. Rezeki tahun ni. Kenapa berhenti? Tengok tu. Kesiannya. Assalamualaikum. Kenapa ni, Cik? Waalaikumsalam. Motor ni habis minyak. Saya pula tersilap bawa dompet anak. Innalillah. Jauh nak tolak ni, Cik? Boleh ni. Pakcik pernah jalan lagi jauh. Tak apa. Allah, Pakcik tunggu sini. Nanti saya datang balik. Tunggu tau. Kenapa, Papa? Motor Pakcik tu habis minyak.
kita belikan kejap. Huh? Ini je yang kita ada? Boleh kot ni. Saya masak sup lah ya. Oh, okey. Neknya masak, saya susun meja ya. Bismillah. Pakcik! Okey, dah pakcik. Terima kasih nak. Tak apa. Saya sedekah. Alhamdulillah. Semoga diberkati dalam bulan Ramadan ni. Amin. Terima kasih. Pakcik tu tak bayar ke? Papa bagi je. Jom doa sama-sama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Amin. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Sedekah kan dapat pahala. Lagi-lagi bulan Ramadan berlipat kali ganda. Oh, betul lah. Bila Omah nak sampai? Baru je. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Tengah susun meja ni. Satu kampung nak datang nanti. Satu kampung? Ayah pesan Kak Muhsin ada makan-makan. Dah satu kampung dipanggilnya. Yeay, makan ramai-ramai. Ya Allah, Muhsin. Macam mana ni? Itulah. Banyak nak masak. Barang pula tak cukup. Biar kami tolong sekali. Nak tolong juga? Hai Napoi. Seronoknya bila kita berbuka bersama. Rezeki dikongsi bersama. Bersedekah itu amalan mulia. Ya Allah, kerana-Mu kami sedekah. Terimalah ibadah kami. Rezeki ini Darimu Allah. kami sedekah. Rezeki dikongsi bersama. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nak beli apa bang? Beli semua ni boleh? Boleh. Pinjam dulang ya. Esok saya pulang ya. Okey. Papa, tu. Pakcik, kami nak beli barang. Tak boleh ni. Dah nak waktu berbuka. Maaf ya, Cik. Kami nak beli barang sikit. Nak buat berbuka ni. Okey, cepat sikit Saya pun dah lambat. Ni pakcik tadi kan? Boleh saya beli sikit? Boleh. Kejap Saya buka pintu. Alhamdulillah. Terima kasih. Pakcik, saya nak ais boleh? Pakcik ambil jap. Tengok-tengoklah dulu. Buah. Nak beli yang mana ya? Omar rasa nak beli buah apa? Kalau Oma beli ni sebab lagi banyak. Omar, bila nak sedekah, kena bagi yang terbaik. InsyaAllah, kita akan dapat banyak pahala. Kalau macam tu, beli ni lah. Bagus, Omar. Alhamdulillah. Terima kasih, Pakcik. Sama-sama. Ramadan tiba, umat bergembira, cari pahala, menghapus dosa. Dua anugerah paling bermakna. Nikmat dunia saat berbuka, di akhirat bertemu Tuhan yang esa.
yang datang. Mohsin, sampai pun kamu. Sila. Mohsin, bersungguh betul kamu ajak semua datang, ya? Mestilah Tok Lee. Macam, okey tak? Okey sangat, Mohsin. Silalah masuk. Indra mau minum sebentar. Okey. Indra. Ups. Bagus, Indra. Okey semua, masa untuk makan. Yeay! Sebelum makan, cucilah tangan. Marilah kawan kita makan-makan. Sebelum makan, bacalah doa. Tangan kita dah baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Duduk bila makan, duduk. Rezeki depan kita. Terima kasih Allah. Sedapnya alhamdulillah. Yeay, jom makan. Sabar dulu Faris. Sarah, tolong ambilkan bekas tu. Baik, cikgu. Semasa makan, Guna tangan kanan. Kongsi makanan, ingatlah kawan. semasa makan, Suap perlahan. Jangan gelojoh sampai mulut penuh. Faris Indra dah baca bismillah ke? Alah. Waduh, lupa lagi. Ikut cikgu. Bila terlupa doa, bolehlah baca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bila terlupa doa, bolehlah baca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Duduk bila makan. Duduk. Rezeki depan kita. Terima kasih Allah. Sedapnya alhamdulillah. Kenyangnya. Hana? Selepas makan, Kemas makanan. Lebih-lebihan boleh disimpan. selepas makan, bacalah doa. Terima kasih kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Mari melarang kita minum berdiri. Haruslah kita duduk. Duduk. Duduk bila makan. Duduk. Rezeki depan kita. Terima kasih
kakak tak ada warna biru? Kan betul? Terima kasih. Bruno Cat, Bruno Game. Yeay, kakak menang. Apa? Alah, Baba baru je nak mula. Hooray! Dessert malam ni kakak yang pilih. Masya Allah. Okey. Kak kakak tak cukup pun tadi kan? Dah menang dah lah. Sabar. Game je. Kita boleh main lagi. Tak nak. Tak acik. Kakak tipu. Mana ada? You adu. Taklah. Abdullah. Adu. Taklah. Tipu. Dah. Cukup. Time out dua-dua. Semua yang kita buat ada akibatnya. Disebabkan kamu bergaduh, Baba ambil balik guli-guli. Bergaduh ni bukan boleh selesaikan apa-apa. Alah. Adik punya nak penuh dah. Markah kakak. Bila kamu dah minta maaf, baru Baba bagi balik. Tak nak dah main dengan adik. Tak kisah pun. Kuat ngadu, main tipu. Tahu tak? Omar Hana pun pernah kena time out macam ni. Sebab bergaduh. Dia orang pun sama. Biasalah tu. Omar Hana pun budak-budak juga. Apa jadi, Baba? Ceritalah. Cerita dia macam ni. Pada suatu hari, di sebuah pusat membeli belah, Omar, Hana, Mama dan Papa sedang membeli barangan dapur bersama-sama. Papa, nanti nak makan aiskrim boleh? Boleh. Lepas ni kita pergi beli. Yeay, aiskrim! Sedang mereka berjalan, ada sesuatu yang menarik perhatian Hana. Hana perhati je apa yang terjadi dan belajar satu benda baharu. Ya, ambil. Hei, macam-macam betul lah dia ni. Nak beruang lah, nak susu lah, nak bel. Kejadian itu membuatkan Hana terfikir. Mana ya? Cop. Hana pun dah buat macam tu. Mana kakak tahu? Senang. Nampak best, nak cubalah. Lepas tu, Baba? Lepas habis shopping, diorang pun pergi beli aiskrim. Ada pelbagai aiskrim di kedai. Pelbagai rasa, pelbagai warna. Hana teringat ragam yang dilihat. Hana teruja nak cuba juga. Hana nak pilih sendiri. Nak perisa coklat pudina, strawberry dan pelangi. Marshmallow banyak-banyak lagi. Tunggu dulu. Banyak sangat ni. Hana tak habis nanti. Hana nak lagi. Hana? Hana, jangan nangis. Okey. Tak mau. Okey, Papa beli ya. Papa beli. Okey, nak yang mana? Nak topping ni. Hana nak ni ke? Papa beli ya. Nak. Okey. Mama nak. Pasti yang ni. Papa bagi semua yang Hana nak. Asalkan Hana berhenti merengek. Ragam Hana berjaya. Itu yang Hana rasa. Banyaknya. Papa, kenapa buat macam tu? Buat apa? Aiskrim tu, Hana takkan habis punya. Tak apa. Nanti sayanglah habiskan. Okey, saya habiskan. Bukan. Maksud Mama tu, jangan manjakan Hana sangat. Nanti dia mengada. Itulah yang Mama nak cakap.
Masa dalam kereta... Papa kena faham. Tak boleh ikutkan sangat apa yang Ya, diorang nak. sayang. Faham. Sekali-sekala. Nanti dia tak nak dengar cakap. Awak ni. Makan cepat. Cair dah tu. Mama, Hana makan tumpah-tumpah. Hana ternampak sesuatu yang sedap. Sekali lagi, Hana guna ragam barunya. Kali ni untuk... Donat. Papa Hana nak donat. Hana, habiskan tu dulu. Tak nak lah. Nanti hyper terlebih gula. Donat. Okey, bertenang semua. Donat. 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 Cukup Hana. Mama tak suka Hana macam ni. Hana nak donat. Hana. Hana nak donat. Oma, jangan ejek adik. Dah. Kejap ya. Okey sayang. Okey. Jangan nangis. Okey, kejap ya. Sekejap. Nak buat apa ni? Kata nak donat. Tak ada. Balik rumah terus. Dah cukup. Time out dua-dua. Oma pun? Kenapa? Sebab ejek orang tu salah. Kan Bapa kan? Betul. Yang perlu ke time out? Macam over sangat je. Kita kena tegas bab ni. Hana kena belajar. Lagipun, kita buat ni semua untuk diorang juga. Yang, saya perlukan kerjasama awak ni. Boleh Hati Papa retak 1000. Tetapi demi kebaikan Oma dan Hana, Papa perlu kuat menghadapinya. No. Hana, duduk sini. Dah bertenang, baru boleh turun. Berkali-kali Hana cuba elak daripada time out. Tapi Mama dan Papa tetap konsisten bawa Hana ke tangga semula. Masa pun berlalu. Oma dan Hana mula bosan dan mereka pun kembali tenang. Sekarang dah tahu kan kenapa Baba suruh time out? Supaya ada masa berfikir dan bertenang. Betul tu. Tapi lain ibu bapa, lain caranya. Cara untuk didik anak ni berbeza-beza. Cuma kita yang lebih mengenali anak-anak kita. Cakap baik-baik. Jangan ejek-ejek. Kami sayang Omar Hana. Rabbi habli minas salihin. Dan mereka pun hidup bahagia. Alhamdulillah. Maaf kakak. Adik tak patut cakap kakak main tipu. Kakak pun minta maaf. Jerit-jerit kat adik tadi. Tak apa. Oh, Meh sini Meh. Baba peluk semua. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berkatilah aku dengan keturunan yang soleh. Amin. Tanam kentang.
bakar? Tomato pun sedap. Nak tambah lagi? Papa baru habiskan. Tomato pun dah habis. Alah, nak makan lagi. Jom tolong Papa tanam. Tanam? Tanam tomato dan kentang. Bila kita tanam pokok, InsyaAllah, kita akan dapat hasil. bolehlah kita makan. Wah, nak tolong? Jom. Papa bawa apa tu? Dalam ni ada anak pokok, tomato dan kentang. Kenapa anak pokok kentang nampak lain? Cara kentang tumbuh berbeza daripada tomato. Allah ciptakan banyak jenis tumbuhan untuk kita. Wah, hebatnya. Okey, siapa nak tanam dulu? Hana. Hana nak tanam tomato. Omar nak tanam kentang. Mari tanam. Siram air. Letak baja. Dah selesai. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman. Kita kena jaga pokok elok-elok. Barulah pokok tumbuh dengan sihat. Bila tomato nak tumbuh? Lama lagi. Jom ambil gambar. Sebulan kemudian. Minum banyak-banyak pokok. Iya. Oops. Wah, bagus anak-anak Papa jaga tanaman. Kenapa Papa? Tengok tu. Ulat bulu. Siput pun ada. Kita kena buang ni. Nanti pokok kena makan. Jom. Okey. 2 bulan kemudian. Abang Omar, tengok ni. Wah, ada bunga lah. Lepas berbunga, buah akan mula tumbuh. Wah! Banyaknya. Tengok, pokok kentang Abang Omar. Nanti bolehlah kita makan sama-sama. Omar, Hana. Jom siram pokok. Okey. Dah 3 bulan. Papa, kenapa kentang tak tumbuh lagi? Sabar ya. Allah ciptakan banyak jenis tumbuhan. Ada yang tumbuh cepat, ada yang tumbuh lambat. Okey, Omar jaga sampai dapat kentang. Macam itulah anak Papa. Wah, banyaknya tomato. Pandai Hana jaga pokok tomato. Papa, pokok Omar tak ada kentang pun. Omar jaga elok-elok. Tapi pokok kentang mati juga. Mati? Tengok ni, daun dah kuning. Itu tandanya kita dah boleh kutip kentang. Tapi tak ada kentang pun. Kentang tumbuh dalam tanah. Dalam tanah? Nak tengok kentang Omar? Ada satu je. Kejap ya. Wah, banyaknya. Jom kita kutip kentang lagi. Tarik pokok. Goncang pokok. Kutip kentang. Wah banyaknya. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman.
Terima kasih kepada Allah atas rezeki yang diberi. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman. Sedapnya. Alhamdulillah. Ha? Wow. Dah siap. Wah. Mesti sedap kan? Mestilah. Hadiah dah balut. Kek buah dah siap. Kek coklat pun dah siap. Bestnya. Kek coklat Mama mesti sedap. Kan? Nanti hari lahir Oma kita sambut awal tau. Aku mau cakap ni. Mama? Mama? Kenapa Mama marah? Tak tahu. Hana pergilah. Abang Oma lah. Maaf Mama. Oma tak sengaja buat Mama marah. Messi ni, Meh. Sayang Mama. Mama tak marahlah. Cumanya tadi Mama teringat. Teringat? Teringat apa Mama? Arwah Tok Abah. Tok Abah? Tak mau. Ni bukan untuk makan. Ni tekan-tekan. Cuba Oma tekan. Titit. 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 Meh, saya tolong. Yang tu ni. Jom makan kek. Gembiranya nak sambut hari lahir Oma. Ni cucu lelaki kesayangan Tok Abah. Jadilah anak soleh buat mama papa. Disayangi, diberkati Allah yang Esa. Allah. Abah? Alamak. Kenapa? Nanti hari lahir Abah kita sambut awal tau. Oh, kenapa Abah? Tak ada apa-apalah. Saja je. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Abah nak kek apa, Abah? Red velvet? Kek rainbow? Abah jangan lupa makan ubat tau. Nanti kalau ada apa-apa, call ya. Mana Abah ni? Yelah. Hati-hati ya nak. Terima kasih, Bah. Ya. Sama-sama. Hati-hati. Bye. Bye nak. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Mute. Assalamualaikum. Boleh cakap tak ni? Boleh. Abah tak bisik. Oh, kamu balik hari ni ke? Taklah, Abah. Dah lewat ni. Kita sambut esok kan? Oh, jadi tak baliklah ni. Mestilah balik. Lepas sahur kami gerak. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Siapa call? Abah. Abah kirim salam. Waalaikumsalam. Wow, macam-macamnya yang beli. Mestilah. Okey, kek semua dah siap. Apa lagi Belon, buah. Ya Allah, gembiranya nak sambut hari lahir Abah. Semua kek dah siap, semuanya kegemaran Abah.
kudap, kudap. Ha? Kita jemput ramai-ramai ke? Oh, Ma, jom. Allah. Kenapa ni? Nanti hari lahir Abah kita sambut awal tau. Kamu balik hari ni ke? Baliklah hari ni. Oh, jadi tak baliklah ni. Sampai pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah aku banyak kali, tapi kamu tak angkat. Ya ke? Ya Allah. Tak perasan lah, ya. Kenapa ni? Pagi tadi, ayah dengan mak datang nak tolong-tolong. Jumpa-jumpa je. Dia dah tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Entah-entah nanti Abah balik dulu. Nanti kek Abah nak yang special. Kalau sempat, dapatlah Abah merasa. Cucu Tok Ba tidur ke? Dia tendang lah. Sayang anak Abah ni. Jaga diri elok-elok. Abah, kami dah balik. Abah. Allah sayang, istighfar sayang, sabar. Awak tak boleh macam ni. Kalau Abah tengok, mesti dia susah hati nak tinggalkan kita. Sabar ya sayang. Dapat tidur. Sabar. Oma. Tok Ba dah tak ada sayang. Terima kasih. Minta diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergilah. Sayang, awak tak berbuka apa-apa lagi dari tadi. Tak elok macam ni. Makan sikit ya. Allah. Sekurang-kurangnya Abah pergi di bulan yang terbaik. Hari istimewa. Dibuka pintu syurga, tutup pintu neraka. Ketika Allah paling bermurah hati. Sudah pasti tanda perginya hamba-Nya yang soleh. Omana Mama. Abah punya. Bila meninggal dunia, Tok Abah pergi mana? Tok Abah jumpa Allah Ta'ala. Allah yang jemput. Sekarang, Tok Abah ada dengan Allah? Iya. Allah akan jaga lebih baik daripada yang kita jaga. Kerana Allah Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Pandainya. Assalamualaikum. Papa dah balik. Waalaikumsalam. Papa. Selamat hari lahir, Papa. Terima kasih. Kenapa ni? Mama rindu Tok Abah. Sayang. Grup Mama. Lepas maghrib nanti kita baca Yasin, sedekahkan untuk Tok Abah, okey? Terima kasih. Allahumma ighfir li zunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ramainya orang. Ada apa tu? Oh, ni kedai yang viral tu. Oh. Ha? Mesti sedap kan? Jomlah pergi. Tak ada logo halal lah. Ha? Tak ada ke? Kenapa nak ada halal? Logo halal tu tanda makanan tu bersih dan selamat untuk dimakan. Nampak makanan viral, ramai pergi mencuba. Fikir dulu, ada logo halal ke? Nampak minuman viral, ramai pergi mencuba. Fikir dulu, ada logo halal ke? Sebelum makan tengok dulu. Ini halal ke? Banyak pilihan, tengok dulu. Ini halal ke? Bila cari makanan, Pastikan halal thayyiban. Allah sukakan kebersihan. Oma, Hana, Ya? boleh carikan kotak biji Rin? Boleh? Ingat tau, cari yang ada. Logo halal. Pandai anak papa. Bila cari makanan, nampak banyak pilihan. Cari dulu, ada logo halal ke? Bila cari barangan, belik tepi dan depan. Cari dulu, Ada logo halal ke? sebelum makan tengok dulu. Ini halal ke? Banyak pilihan, tengok dulu. Ini halal ke? Bila cari makanan, Pastikan halal thayyiban. Allah sukakan kebersihan. Mama buat apa tu? Ha? Mama nak cek jenama ni. Dekat website Jabatan Agama kita. Ha, tengok. Oh, samalah. Bila sediakan bahan, lihat pada ramuan. Pastikan dulu, Elok ke tidak? bila hendak mencuci, basuh dengan teliti. Pastikan dulu, Bersih ke tidak? Pilih bebas kotoran, Pilihlah yang selamat. Mencari halal itu kewajiban Islam. sebelum makan tengok dulu. Ini halal ke? banyak pilihan, tengok dulu. Ini halal ke? Bila cari makanan, Pastikan halal thayyiban. Allah sukakan kebersihan. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangnya. Sedapnya. Buah pun makan tau. Okey.